Tiba-tiba Saka kunyit dia kata dia memberi tekanan kepada Israel. PBB bagi tekanan tak jalan, Russia bagi tekanan tak jalan, China bagi tekanan tak jalan, kan? Negara Arab bagi tekanan pun tak jalan. Tapi si Saka kunyit dia boleh bagi tekanan kat Israel dan Israel gegar habis, telur-telur punai semua. Biar betul. Aduh, aku macam dah boleh baca dah. Cerita ni penghujung dia macam mana, kan? Macam mana negara kuasa-kuasa besar pun dia tak peduli. Dalam duk gencatan senjata pun dia duk bantai juga Palestin tu. Tiba-tiba daripada Malaysia ni Saka kunyit je pergi gempak dia goyang tu. Lu sendiri mau ingat lah apa macam power tak power lah kita punya Saka kunyit. Kena tahan dekat lautan Mediterranean. Laut tu bukan milik Libya, bukan milik Israel. Tak ada kena-mengena dengan Israel, tak ada kena-mengena dengan Libya, tak ada kena-mengena tau. Kenapa jauh sangat kau akan pergi tangkap si Jenal kepala kain tu? Aduh, Israel ni pun bangang lah, kan? Buatlah skrip elok-elok sikit. Baru betul lah. Aku rasa macam nak kena elak-elak kepala kita ni, kan? Macam kena kencing kau-kau lah, kan? Sibuk kat Palestin tu. Kenapa? Sini ada banyak lagi lah nak kena buat. Sana berpada-pada sudah. Sampai nak kena pergi. Aduh. Bawa bantuan berpuluh-puluh kontena. Last kali bantu anak Gaza ke bantu anak Israel? Pokewak betul. Lepas tu kena tangkap bawa pergi Greece pula tu. Bukan bawa pergi Tel Aviv. Alamak. Kalau bawa pergi Greece takkan duduk kat padang bola aku. Kurang-kurang duduk kat hotel.